Nak cakap ke Ustaz ni? Segan sikit lah nak cakap. Tapi saya macam teringin lah Ustaz nak belajar solat sunat taubat Ustaz. Sebab yelah, banyak dosa saya ni Ustaz, tapi saya tak pernah solat sunat taubat dan saya tak tahu macam mana solat sunat taubat Ustaz. Taubat ni kita menyesal, kita mohon ampun dan kita berazam tak nak ulang lagi. Kadang-kadang kita sebut kita bertaubat, tapi kita sebut astaghfirullah, kita sebut mohon ampun ya Allah, tapi kalau tidak datang daripada perasaan hati yang rasa menyesal. Betul, solat taubat adalah salah satu solat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi kata tidak ada seorang hamba dia melakukan dosa kemudian dia mengambil wuduk, dia solat 2 rakaat, dia memohon ampun, melainkan Allah akan ampunkan dia. Tetapi ia tidak terhad kepada taubat itu hanya dalam bentuk solat. Mengakui kesilapan di hadapan Tuhan dan memohon ampun. Dan yang ketiga, kena berazam sekuat hati tak nak ulang lagi. Macam biasa, jangan lupa like, share, follow, komen